Okay geng sebabkan dia pakai toto body rumah, kita dah pakai piring rumah. Kalau toto body ESR, kita pakai piring ESR, tak ada gurau-gurau. Okay, ni sekarang kita dah adjust dia punya cam, dah cam semua. Nombor lebih kurang 5958. Cam SCK Y7 kita pakai balik. Kita dah naikkan ada conversion dia daripada 12.2 tadi sampai 13.5. Kita tengok ada perubahan tak. Nanti kita share dia punya gambar graf lama dengan gambar graf baru. Jadi mana korang rasa motor tu tak cukup power ke, tak cukup keluar target, tapi bergantung kat pada result dyno masing-masing. Macam kita orang dyno dekat Q-Boss dengan Dynorer sendiri, dia ada dua bacaan yang kita dah marking sebagai benchmark. Jadi kalau apa-apa spek tu kita dah tahu dekat mana dia punya, kita nak tambah ke, nak adjust ke. Kalau datang power tu memang dah okey, kita akan cakap power tu dah okey so tak payah perlu adjust just service. Motor Amy tu dah siap So kita dah dyno tadi, ni horsepower dia. Itu hari dyno dia datang 43.7. So paling tinggi tadi 46.2, peak 95.9. Dia motor dia tak boleh ref pasal dia kensak tu vibrate. Kensak AKK ni dia tak static. Pasal engine tu saya tak buat. Engine tu member dia buat. Jadi saya tolong kacakkan mana yang boleh je. So torque 35 lah lebih kurang. Itu hari pun torque sama 35. Yang ni yang semalam torque tinggi tapi peak power horsepower dah. So jadi kita adjust balik. Kita adjust kat cam, tak adalah adjust apa pun. Kita cuma adjust kedudukan cam tu, tak ada gosok, tak ada apa. Naik power dia. Dia sikit lah naik kat sini. Tapi ujung dia macam tu. Saya kalau biasa case macam ni, kesap gegar dengan bar spring tu terlalu keras ataupun terlalu lembut. Jadi power naik 2.5 horsepower, torque maintain, maknanya torque tu lagi menjalar lagi jauh bila power tu boleh naik lagi. So mana nak aspek boleh roger Kita tak kisah, kita dyno mana-mana. Yang penting dyno tu ada bacaan, kita ambil bacaan dulu, baru kita adjust.